korang kalau datang TGV, korang biasa makan apa? Kalau teman suka makan Royal Popcorn sebab dia punya rasa dia manis, pekat, likat, lazat, rangup. Sedap gila. Okay? Andai katalah korang tak nak makan Royal, sini. Kat sini ada macam-macam jenis popcorn sama. Okey, kat sini kita ada signature. Dia punya rasa Tak semanis dan tak sepekat Royal Popcorn, tapi manis itu ada. Sedap weh, berbeza dengan popcorn jual tepi jalan. ini best, ini bagus. Okey, yang ni pula BBQ apa? BBQ ni Terasa aroma BBQ dia, pedas masin. Memang padu koma. Rasa macam jajan kalau makan sambil tengok wayang koma. best. Ni pula butter. Korang tak pernah dengar kan? Okey, butter ni rasanya kurang manis, kurang masin, kurang lebih kurang makan butter lah. Kalau koma ni jenis diet, nak tengok wayang tapi tak nak makan popcorn manis-manis, sesuai untuk koma ya. andai kata kau tak nak makan popcorn, tak nak lah biasa klise makan popcorn. Okey, kat sini TGV ada Golden Star Chip. Memang sedap koma rasa dia. Sebiji macam jajan koma. Ada rasa BBQ, ada rasa pedas masin. Rangupnya. Sedap. Apa? Ada add on cheese. Weh, beli add on cheese tak? Kita rasa. Ni koma cheese. Kita celup. Lepas tu kita makan. Ini kalau makan sambil tengok wayang ni koma, memang padu. So, kalau koma tengok wayang, kalau rasa tak nak makan popcorn yang biasa-biasa, sini kita banyak menu koma. Kan? So koma jangan nak makan wayang je popcorn biasa-biasa. Banyak lagi weh. Okay? Dah, aku nak pergi tengok wayang. Bye.